Jom kita tengok urusan dengan saya macam mana bang? Senang Senang? Senang? Dengan saya senang. Cuma beli dulu 2014 tak dapat duit minyak je dengan dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, kita bersama dengan Alza, kereta yang paling popular, dan kita bersama dengan abang sayang abang di mana modelnya H, colornya hitam. Semuanya hitam. Anak dia hitam, isterinya hitam, bajunya hitam, abang pun hitam, topinya hitam, seluarnya hitam. Semua color hitam. Amat garang. Kita bersama dengan abang sayang abang di mana. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama yang cantik dan indah satu dunia tahu nama abang. Nama abang dulu bang. Sulaiman. Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Geng, bukan setakat tu nama dia tahu. Sebab nama dia Sulaiman. Dia cari jodoh yang bernama Su. Lah jumpa dekat Johor Bahru. Kita bersama dengan isteri kesayangan. Nama Su juga. Suhaila. Suhaila akan kutunggu kau sampai bila-bila. Hingga aku gila. Abang buat ayat macam tu. Dah dapat dah Suhaila. Cantik nama tu bang. Dan anak bang, namanya Muhammad Lutfi Airil. Muhammad Lutfi Airil. Airil Oh, cantik nama. Dan daripada mana ni? Asal Kelantan saya rasa ni. Ya, asal Kelantan. Asal Kelantan. Kelantan mana bang? Ketereh. Ketereh. Orang Ketereh. Sebelah rumah Anwar tu. Anwar Ibrahim ke? Bukan. Anwar Musa. Betul ya? Ya. Orang Kelantan juga Suhaila. Organu Jetih. Jetih tu Kelantan lah. Jetih. Orang Jetih geng. Aduh hai. Macam mana boleh jumpa dia? Saya nak tanya lah sikit bang. Sebab nama Su dengan Su ni. Sulaiman dengan Suhaila. Biasalah sekarang. Biasalah sekarang. Jeling-jeling terus ada. Berbalik kepada isu kereta kan. Adalah jenama Pro 2. 2014 dulu Amanda beli kereta Pro 2 yang mana jenamanya adalah Myvi. Ya. Masa tu 2014. Ya. Hari ni baru tukar kali yang kedua kereta. Setelah 10 tahun bang. Ya. So kenapa pula still pada mazhab Pro 2 ni? Tak pergi kepada Proton, tak pergi kepada Honda. Kenapa bang? Maintenance murah. Lepas tu kereta yang jenama Pro 2 Myvi tu tahan lasak tak? Tahan, dipercayai. Tahan dan dipercayai. Dan dia rasa Alza pun macam tu juga. Jom kita tengok urusan dengan saya macam mana bang? Senang Senang? Dengan saya senang. Cuma beli dulu 2014 tak dapat duit minyak je dengan dia. Ya. Geng, kita tengok dulu duit petrol percuma daripada saya. Daripada langit turun ke bumi. Cik, ada. Minggu yang pertama bang, isi minyak kereta pakai duit saya. Minggu kedua bawa Kak Suhaila ke Johor Bahru, datang kembali di hatiku. Pakai duit saya bang. Ketiga, keempat ada kat sini bang. Abang kena gelik sikit bang. Gelik. Cik, ada. Minggu yang ketiga kita bagi kepada Kak. Dan ini adalah minggu yang keempat untuk Kak Suhaila. Aku gila sampai bila-bila. Kita bersama dengan adiknya Aira. Dek, duit. Ambil. Weh, bukan main lah. Ada satu lagi, Dek. Ada lagi, Dek. Weh, ambil. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan Kak Suhaila semalam? Biasa tak boleh tidur. Lepas tu dia peluk aku kan. Dia peluk abang semalam. Jom kita tengok. Pesanan terakhir daripada Abang Sulaiman bersama dengan Su juga dan Suhaila. Ibu-ibu, rakan-rakan, teman-teman di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta, pesan sikit pada mereka bang. Cari ya, CD kan ada. CDK. Terima kasih untuk Abang Sulaiman dan Suhaila. Ku gila kau sampai bila-bila. WhatsApp segera kepada saya 0123400034. Sedia ada. Kita sama-sama menanti, menunggu hadir saat itu. Bilakah datangnya pasti akan menjelma untuk uraikan satu persatu kekusutannya mencengkam kalbu. Karena Suhaila akan kutunggu sampai bila-bila. Hingga kini aku tetap setia, walaupun
terbaik